Semalam aku buat video tau. Rikishi dengan Chavo Guerrero ni, dia datang Malaysia. Masalahnya sekarang Rikishi ni orang PM, Chavo Guerrero ni orang PM. Nak beli. Aduh, aku cakap dia nak beli pula. Okey, yang Rikishi ni tak apalah. Aku dah ada banyak kan. So memang aku nak jual. So Rikishi sold out. Okey, sekarang cerita dia ni lah. Chavo Guerrero. Yang ni memang babe, aku tak jual lah. Sorry korang yang DM aku, yang apa tu semua. Aku memang tak jual Chavo Guerrero ni. Tapi untuk korang ambil semangat lah. Aku review untuk korang Chavo Guerrero ni. Okay, jom kita review. Ini dia Chavo Guerrero, anak saudara Eddie Guerrero. Okay, ini satu je aku ada dan simpanan koleksi aku. Sebab aku tak beli lagi yang lain. Susah nak jumpa. Ni kalau korang jumpa, rembat je satu simpan. Ni Chavo Guerrero. Okay, alright. So ni baju dia boleh buka. Okay, jom kita buka. Aku review. Dia punya bandana ni sebenarnya pun boleh buka. Ni, tu. Macam tu muka dia. Tapi tak apalah, kita letak je lah dekat sini Takut jatuh ni, hilang pula. Aduh, benda ni dah kecil, kalau hilang susah nak cari. Okay, jom kita buka baju dia. Okay, dah. Baju ni, kain kan dah jatuh. Kan dah jatuh kat bawah. Kan dah jatuh, tak apalah. Tak apa, nasihat aku nampak depan mata aku je. Okay, ni baju dia kain, kita campak bawah. Okay, alright, ni dia figure dia. Oh, nice ke tak nice? Cuba komen. Tengok, muka dia real babe. Memang real. Ni brand Mattel Ni Elite. Elite. Okay, cantik kan? Ni kasut dia. Kasut dia hang siap dengan abuk-abuk lagi. Alright. Macam puas hati ke tak puas hati? Cuba komen. Kalau korang nak tengok figure lain, korang boleh drop korang punya request ruangan komen. Jangan lupa like, follow and share. Saya Brock Toy. Bye bye.